Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Hana. Berat saya paling tinggi lah yang saya pernah experience in my body lah. Okay, dalam 52 kg. That was last year. Sebab punca dia sebab stres. Tapi bukanlah sebab stres je, sebab cara saya manage stres tu sangat tak baik lah, tak berapa sihat. Contohnya, dengan cara stres tu saya asyik nak makan je, nak mengunyah, nampak biskut sikit nak kunyah. Sebab bagi saya macam lagi kalau makan best, kuranglah stres dia. Tapi sebenarnya tu mindset je lah. Sebab bila lagi banyak makan, lagi semua craving nak layan, kononnya nak kurangkan stres, dia jadi lagi kurang duit. Lepas tu bila kurang duit jadi lagi stres. Lepas tu bila nak tambah berat badan jadi lagi stres. Tidur pun tak betul. I start perasan badan I dah jadi lain sebab orang start tegur. Orang tegur, orang cakap, pipi dah makin naik. Lepas tu orang cakap, you makin comel. Itu contoh-contoh ayat dia orang macam konon-konon nak baik lah. Tapi sebenarnya nak cakap yang kita dah makin berisi. Ataupun orang cakap macam, orang makin happy lah sekarang, macam makin happy. Itu macam, okay, those backhanded compliments tu macam boleh faham. Maksudnya kita dah makin berisi. And because of that, dah mulalah rasa insecure and rasa tak confident. And baju pula, and seluar makin tak muat lah dekat bahagian pinggang tu. Makin sendat sikit baju. So jadi lagi stres. So macam aduh, nak kena beli baju baru ke? Duit dah habis kat makanan kan? So memang time tu agak sangat-sangat down lah. Memang tak confident nak ambil gambar sebab pipi jadi makin besar. Okay, apa yang I buat untuk kononnya nak tackle this problem? First, of course nak try workout kan. Tapi kita ni ialah mampu cuba je lah. And try lah nak kurangkan makan kan. Diet ke, nak kurangkan gula ke. But like I said, cuba je lah mampu. Ada juga nampak this one, masa tu ada try detox tea. Dia cakap tu skinny detox. Macam kalau you minum ni, you akan jadi detox lah. Pinggang makin kurus lah, apa lagi kecil. So macam, memang bising lah. Janganlah makan benda ni kan. Tapi memang tak jadi pun. Memang pasal duit je beli tu. Memang dia macam mitos je. Okay, sampailah I jumpa Kylocut ni. Dia lalu dekat iklan dekat timeline I. So I was okay lah, you know what, I'm just gonna give this a try. And Alhamdulillah lah, I boleh notice yang memang after some time, I punya pinggang and hips and lengan makin kecil. And also stress I dah kurang sebab I dah pandai control sugar. I mean, benda ni help me untuk control my sugar intake. And also because of that dah kurang stress lah. First I try sebab I nampak testimoni orang lah, obviously sebab feedback orang. Ada yang I nampak dia cakap dia berat dia mula-mula 80 kilo jadi 10 hingga 20 kilo kurang. Yes, lepas tu I also baca pasal this product. Dia cakap yang this one is safe to consume, tak ada side effect. And doktor pun recommend. And sedap. Itu yang penting, sedap. And sometimes kalau produk detox, kadang you cirit. This one dia tak cirit. So the process, the journey tu sangat comfortable lah. And one more, I kan suka makan sebab dia buatkan I rasa happy. But with this thing, I boleh makan without worrying pasal my berat. Sebab benda ni boleh control I punya berat badan. So I rasa sangat happy lah. I boleh have two things at once. Okay, lagi satu pasal Kylocut ni, turns out dia bukan je tolong you dengan berat badan you, dia also tolong dengan you punya kulit. So you boleh dapat kulit yang cantik and also badan yang cantik. And kulit you jadi lagi kurang jerawat ke, makin putih. So I notice the difference lah. Okay, cara makan Kylocut senang je. Make sure you lepas makan lah, sehari sekali. Kalau I asyik makan lepas lunch. And dia senang je, you just koyak and then you sedut sebab dia dalam liquid form. So sedut je. And make sure you minum air yang banyak. Untuk digest lah, untuk your body process the product. Okay, make sure grab package paling besar sekarang sebab tengah ada diskaun, so sangat jimat.